Saya bola. Oh, ya Allah, aku. Up. Oh. Udah cewek. Udah, alhamdulillah. Oke, dah. Oke. Oke, dia pula. Besar. Ada lagi tak? Ada lagi. Udah dah. Besar. Syukur nikmat Tuhan terbilang. Haruan mari kita cari rezeki Allah untuk kita nikmati. Okay, pagi ni saya turun airnya kawasan spot dia baru cuci ni di Kampung Berangi. Jadi tak tahu turun kat mana. Boleh turun tak kan? Macam boleh tu ada pak boleh turun dah. Terterah dah. Tak tahu takut ada rezeki. Jadi saya nak test ini ruk pendek. Ruk teleskop ruk ni. Ada kan? Okey, apa tak? Okay. Teleskop ruk ni saya beli supaya mudah lah untuk kita gerak. Jadi waktu ni saya tak pasti sesuai kodok. Sebabnya hujan tak. Jadi kita terarah deh. Terang teh ni. Ada hujan. Ini tak ada ikan besar mana. Sebabnya ruk ni agak lembut. Jadi saya pakai soft rock dulu lah. Hujan kau rebak ni sudah lah. Nah, hujan kau rebak. Mana dia kau lebat. Dia kau lebat. Hujan takut tak nampak ah. Kata gerak. Aku kena pakai SP lah. Antara ruk singgah ni tak. So, saya tak biasa guna singgah ni. Boleh kena pakai SP ni tak. Jadi barang. Tak nampak tak pergerak ke air ni. Mungkin hujan ke apa mendak. Biasa. Pakai SP wanita dulu. Tengok ke mana. Biasa kalau ada ikan, mesti ada ikan uwe. Memang banyak ngaduk lah. Saya ikan layan dah. Kenapa duk nimbu? Udah ke weh. Udah, alhamdulillah. Aduh. Allah sayang. Alhamdulillah ya Allah hati aku. Sayang. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak seru yang makan. Ya Allah hati aku. Sayang. Ruk ni berjaya menghasilkan ikan haruan. Aduh rupanya. Itu dia. Adalah dalam 900 gram kot. Tapi tak sempat nak sentap. Tak apa, kita timbang dulu. Okey. Alhamdulillah ya Allah. Selawat boleh. Kita tengok. Ya dah. 800 gram dah. Alhamdulillah. 800 gram. Okey, alhamdulillah boleh seko. Ada lagi. Berebet apa ni? Berebet.
air kita deh. Dapat tu goreng besar ni. Besar sahabat. Tuh, alhamdulillah. Kau tak ada ni. Ada rupanya. Okay. Terus lagi. Ini ada lagi. Nampak nah dia makan dia. Dia punya okey. Segar-segar sini ikan. Mbaknya tarik lama dah tak jaga kosek ni. Sini ni. Kekoh kau ada kekoh. Getar-getar gitu. Oh, dah. Hujan-hujan ni dia tak berapa nak aktif mana. Tapi kita cuba lah ni. Dia nak buat makan tu, mana tahu. Oh, lebat ni hujan. Bang kuih. Jadi sebelum dia korek tu parit gitu lah. Ada pokok. Lama rasanya tu. Ni ada ketuk tu. Tarik ni. Kita pakai warna putih Pasir ni tu. Boleh buat ni. Tidak tahu tak cuci lagi. Bismillah. Biasa kalau ada seko mesti ada banyak. Biasa Aduh, kecil kot. Okey dah. Besar. Dah. Tak sama mana. Bahaya rot ni. Ada. Okey. Saya tak sama mana. Ya, alhamdulillah ada. Boleh. Syukur. Weko. Bagi kau hijau. Okey. Alhamdulillah 3 ekor. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ni dah, saya boleh goreng. Tak dikir 3 ekor sekali dulu. Sekali nak kena gabung putih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah gitu. Saya ke bola. Allah Akbar, ya Allah, aku. Okey.
Musim payah ikan ni. Okey, alhamdulillah saya kuat tadi dah. Saya lebih daripada tadi. Alhamdulillah. Okey, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 ekor. Okey. Alhamdulillah. Okey, makan. Allah, aduh. Oh, ya Allah, aku. Boleh pula kecil ekor. Okey, dah. Oh. Oh, okey. 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 Lagi. Okey. Saya biasa-biasa. Saya boleh tapau. Neko. Okey, go. Allah, lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Okey. Lucu lagi genggaman. Okey, sah. Okey. Alhamdulillah. Aku boleh usah. Allah Akbar. Setok ni kan yang kedua. Lucu. Alhamdulillah ya Allah. Saya. Oh, rezeki Allah Taala. Ni ada sama kot 800 gram kot. Okey, ni saya kira ni saya dah sama rasanya 800 gram kot lebih kurang. Alhamdulillah. Rezeki. Dia murah rezeki lagi ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, dia pula. Dia pula. Besar. Allah, lucu. Saya. Allah, saya. Besar ni tu. Ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh. Bahaya. Hai buih. Beluk. Beluk bawang apa ni? Ha? Dia makan beluk dah. Beluk. Beluk ni. Kita tukar dengan benda lain lah. Dia beluk hidup lagi ni.
Ha, hidup lagi, hidup lagi. Okey, hidup lagi belum makan. Kita balik dah siap. Uish, belum makan beluk. Tuh. Beluk ada lagi ke? Ish, takut saya. Ish, ada lagi ke beluk? Ish. Takut. Masuk. Masuk. Okey. Oh, alhamdulillah ada rezeki beluk. Okey, kita takut ada lagi. Oh, katok. Saya katok. Rezeki apa beluk ni? Sengai kat tepi tu lah. Tapi rasa tak ada ikan kat tu. Sebabnya ikan hal ini, buang hal ini. Mana beluk? Rezeki beluk fresh. Rezeki mau juga. Yang kat ni tak ada saiga kok. Mungkin duk kat ni. Mungkin ada. Okey dah. Op. Oh. Huh. Seekor bolok kena mata, kena ambil dah. Bismillah. Okey dah. Oh. Allah. Amullah. Allah. Nampak. Astagfirullahalazim. Okey, last casting eh. Okey. Hari ni saya nak tamatlah sesi casting saya. Saya turun tadi pukul 8 rasanya. Pukul 8 saya parking kereta sini. Lepas tu saya turun. Jadi boleh beberapa ekor. Besar juga ni. Ni pasal ada lebih lagi. Alhamdulillah lah. Kita boleh tengok ikan, kita tengok depan dulu lah. Nak kira dah. Sekarang beluk. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor semua. 8 ekor minta takut ni.